Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, para guru yang dihormati sekalian. Selamat datang ke sesi Persekolahan Baharu 2025-2026. Saya berharap anda semua telah menikmati cuti yang baik dan kembali dengan semangat yang baharu serta tekad yang tinggi untuk mendidik dan membimbing anak-anak murid kita. Tahun ini, kita berpegang kepada visi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif, inklusif, dan berdaya saing untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik dan sasial. Dengan itu, marilah kita sama-sama bekerja keras untuk memastikan visi ini tercapai dan memberikan yang terbaik kepada setiap murid yang berada di bawah jagaan kita. Para guru yang dihormati, anda semua adalah tunjang kepada kejayaan sekolah kita. Tanpa usaha gigir dan komitmen anda, kita tidak mungkin dapat mencapai segala kejayaan yang kita nikmati selama ini. Oleh itu, marilah kita teruskan usaha murni ini dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Ingatlah, setiap sentuhan dan bimbingan yang anda berikan kepada murid-murid kita akan membawa impak yang besar dalam hidup mereka. Menerajui inovasi dan perubahan positif, kita berada dalam dunia yang sentiasa berubah dan berkembang. Sebagai pendidik, kita harus sentiasa mencari cara-cara baharu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jangan takut untuk mencuba pendekatan yang berbeza dan sentiasa mencari inovasi dalam amalan kita. Ingatlah bahawa perubahan positif akan membawa kita ke arah kejayaan yang lebih gemilang. Pentingnya kerjasama dan sokongan. Kejayaan murid-murid kita bukan sahaja bergantung kepada usaha mereka sendiri, tetapi juga memerlukan kerjasama dan sokongan daripada semua pihak. Marilah kita bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan pihak berkepentingan untuk memastikan setiap murid mendapat sokongan yang mereka perlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ketahanan dan daya saing. Kita ingin melihat murid-murid kita menjadi individu yang tahan lasak dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran masa depan. Oleh itu, marilah kita menggalakkan mereka untuk sentiasa berusaha, tidak berputus asa, dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Dengan bimbingan dan sokongan kita, mereka pasti dapat mengharungi segala cabaran dengan jayanya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua guru atas segala usaha yang telah dan akan anda berikan. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan semangat yang tinggi dan tekad yang utuh untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada tahun ini. Semoga tahun ini membawa lebih banyak kejayaan dan keceriaan kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.